perbuatan Jabir setelah dia bersetuju untuk menjual untanya, yakni setelah transaksi itu dimeterai, ternyata Jabir dia meletakkan syarat supaya dia terus menunggang untanya sehingga dia kembali ke keluarganya. Daripada perkara itulah Ibnu Hajar meletakkan hadis ni dalam bab jual beli, iaitu perbuatan penjual meletakkan syarat-syarat tertentu yang tidak memudaratkan atau yang tidak menafikan transaksi jual beli itu, dengan syarat hendaklah syarat yang dinyatakan itu jelas. Apa dia? Jabir kata apa? Dia minta supaya dia diizinkan untuk terus tunggang unta itu. Maknanya dia tak serahkan. Sepatutnya dalam transaksi jual beli barang jualan itu perlu diserahkan, betul? Tapi di sini tidak diserahkan. Ini itu adalah syarat yang khusus, yang jelas. Ini berbeza kalau dia letakkan syarat dengan bahasa mudahnya syarat mengarut. Aku jualkan kereta ini kepada engkau dengan syarat aku terus dapat menggunakannya. Dah jual tapi engkau terus guna sampai bila-bila, macam mana? Atau sebaliknya, aku jualkan kereta ini kepada engkau tapi dengan syarat kau jangan guna. Ini kita kata syarat-syarat yang batil, yang tidak boleh diterima. Atau dengan syarat yang sama-sama, aku jual kereta ni dengan syarat aku dapat guna untuk beberapa lama tanpa dispesifikkan. Syarat itu batil. Berbeza dengan syarat yang diletakkan oleh Jabir, jelas. Dia kata sehingga aku dapat pulang kepada keluargaku.